2 tan coklat dicuri. Bukan sikit, ini level lori penuh. Tapi yang paling pelik, jenama yang kena rompak ni tak panik, tak marah. Malah mereka buat satu show sampai nampak macam konvoi presiden. Kisah ini bermula di Kanada. Satu penghantaran besar KitKat hilang begitu saja. Bukan satu kotak, bukan satu palet, tapi lebih kurang 12 tan coklat. Bayangkan, kalau satu KitKat berat lebih kurang 40 gram, ini bermaksud ratusan ribu batang coklat lesap. Soalan paling besar, macam mana benda sebesar itu boleh hilang? Dan lebih penting, siapa yang mampu simpan 12 tan coklat tanpa cair? Biasanya bila jadi kes macam ni, syarikat besar akan keluarkan kenyataan rasmi, serius, penuh ayat undang-undang, atau diam saja. Tapi kali ini, Nestle buat benda luar jangka. Mereka tak lari dari cerita. Mereka tak cover. Mereka jadikan cerita itu sebagai konten. Beberapa hari kemudian, orang ramai di Toronto nampak sesuatu yang pelik. Sebuah lori KitKat bergerak di jalan, tapi bukan biasa-biasa. Diiringi SUV hitam, ada bendera, ada kawalan ketat, macam konvoi VIP. Macam presiden nak lalu. Orang mula rakam, video mula viral. Rupanya, semua ini adalah lakonan yang dirancang. Satu kempen marketing yang sengaja exaggerate situasi rompakan tadi. Ini yang buat kempen ini bijak. KitKat faham satu benda. Internet suka cerita pelik. Internet suka drama. Internet suka ironi. Jadi mereka tak lawan cerita itu, mereka join cerita itu. Malah mereka sempat sindir dengan gaya santai. Pencuri itu ada exceptional taste. Secara tak langsung, brand mereka nampak lebih manusia, lebih relax, lebih dekat dengan orang. Apa yang berlaku seterusnya? Media mula cover. Netizen mula share. Konten jadi trending. Dan tanpa perlu bayar iklan berjuta, KitKat dapat publicity global. Inilah beza antara brand biasa dan brand yang faham permainan attention. Sementara kita semua gelap. Dekat suatu tempat, mungkin ada seseorang duduk diam, dikelilingi ribuan kotak coklat, tak tahu nak buat apa, selain makan KitKat setiap hari. Dan tanpa dia sedar, dia dah bantu cipta salah satu kempen marketing paling genius tahun ini. Kadang-kadang, benda paling mahal bukan produk, tapi perhatian manusia. Dan kali ini, 12 tan coklat berjaya beli satu dunia punya perhatian.